Day 2 workout. Hari ni kita nak workout leg dan juga shoulder. Tapi untuk leg saya just akan buat 3 jenis latihan dan 3-3 latihan ni friendly untuk lutut. So kalau korang dah berumur ataupun korang ada masalah lutut, then workout ni sesuai lah untuk korang. So jom kita gym. Walaupun ini adalah saya punya day 2 training, tapi ini bukanlah beza hari dia sehari antara day 1 hari tu dengan day 2. So saya dah rest around, saya rasa 2 hari kot, 2 hari ataupun 3 hari. So baru badan saya, orang kata cukup ni lah, cukup punya rehat dia. So dah tak sakit-sakit. So kita sampai lah. Macam biasa, gym kosong, only for us to use. Dalam ni tak boleh tengok lah, sebab ada nama orang, nombor telefon ke apa kan. Kita start dengan the simple one, leg extension ni untuk korang punya quads, untuk kaki bahagian depan sini. Ni. Pilih beban yang sesuai untuk warm up. So warm up 35 lah. 2 5 6 7 8 9 10. Dia punya range of motion dia terlampau pendek. Dia tak sempat nak kena. Tapi kalau kita nak setting ni ke bawah lagi, tak boleh. Kaki dah tersepit. So kita guna je lah apa yang ada. So for the next set, tadi kita dekat 35, kita try dekat 45. 45 berat tau. Sebab dia punya mesin ni tak tahu lah, lain macam berat dia. Ataupun sebab saya yang dah lemah. Korang rasa mana? Mesin berat ataupun saya dah lemah? Sebab 45 is 45 lah kan. Ni lain macam sikit tau. Dia tarik, kalau jatuh lah. So next set. Bismillahirrahmanirrahim. Ni first set lah kiranya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. Guys, macam biasa, berapa lama nak rest antara set? Jawapan dia adalah bergantung dekat korang punya kemampuan. Tapi biasanya kalau kita rest sekejap sangat, kalau kita nak buat next set tu, nanti next set kita boleh buat sikit reps je. Sebab apa? Sebab kita punya stamina barai, kita punya muscle belum cukup rehat. Tapi kalau kita rest lama sangat pula, kadang-kadang kita punya otot tu dah sejuk kan. So bila kita nak start workout, dia akan rasa macam sakit, rasa macam tak best lah. That's why rest cukup. Bukan lama sangat, bukan sekejap sangat. Kalau saya suka dalam anggaran 1 hingga 3 minit saja. Last set. Tadi kita 45, kita try 50-60. Agak berat, saya tahu agak berat. Tapi saya akan cubalah angkat. Dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Next kita akan buat hamstring pula. Tadi kita hit quads kaki bahagian depan. Sekarang kita akan hit kita punya hamstring kaki bahagian belakang sini. Sama juga 2 set je. Untuk hamstring kita akan ringan sikit. Biasanya 1/3 berat daripada kita buat quads tadi. So saya akan start dengan 20 dulu. Lepas tu mesin ni boleh guna untuk hamstring juga. Tarik dia sampai sini. So dia akan naik atas sikit. So kita duduk. And then betulkan ini. Betul. Dia rasa pelik sikit punya angle dia. 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Okay. So, korang tengok jarang orang guna. Tapi sebab apa saya rasa jarang orang guna? Sebab dia memang kurang sedap lah. So latihan macam ni je. Korang buat macam ni sebanyak 8 ke 12 kali. Tapi make sure pilih beban yang sesuai lah. Yang akan hit korang punya hamstring bahagian belakang. Okay, next exercise yang ni optional. Nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Iaitu leg press. Sebab yang kita buat leg extension ke depan tadi dah hit kita punya quads dan hamstring curl untuk hamstring lah. Yang ni dia boleh kata overall. Okay, dia hit dua-dua. Tapi mainly adalah quads lah. Tapi saya still buat. Okay, machine kat sini nampak macam cukup lah kan. Kalau macam 2 orang training serentak ataupun 3 orang. Tapi sebenarnya tak. Sebab apa? Sebab dia punya weight dia share. Contoh kalau saya tengah guna ni, dia kena tunggu saya habis dulu, baru dia buat. So maksudnya bebanan pun kena tukar-tukar. Unless dia gunakan bebanan yang sama dengan saya. Saya sebenarnya banyak dah gym apartment, gym kondo yang saya try tau. Dan kebanyakannya saya rasa dekat machine press ni lah yang paling fail sekali. Dia macam tak kena. Okay, kita try single leg lah. Okay, so kita dah setting. Ni 50 kilo je. Okay, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, nampak? Dia punya range of motion dia sangat pendek tau. So, dia tak sempat nak kena. Kalau kita atas sikit, licin dan tak kena juga. Okay. So overall experience and expectation maybe sepatutnya dapat satu training yang intense lah, yang betul-betul orang kata training. Tapi hari ni saya tak rasa untuk leg part is training, sebab dia rasa sangat mudah untuk settle. Pain level tak pain. Nak kata berat, terasa berat, tapi not really hit the muscle. Okay, tapi okay lah for orang kata day 1 untuk kaki kan. Okay. So next, kita go dengan shoulder. So shoulder kita akan pakai dumbbell. So kita start dengan front raises dulu. Okay, biasa kita akan buat macam ni kan untuk front delt. Tapi kadang-kadang saya suka buat yang macam ni. Kalau korang lagi prefer yang mana? Pada saya dua-dua kena. Tapi saya suka tukar-tukar lah. Kadang buat macam ni, kadang buat shoulder press. Tapi pada pendapat saya, shoulder press boleh go heavier lah daripada macam ni. Tapi saya rasa dia boleh go heavy sebab dia guna macam-macam muscle serentak. Kalau macam ni, dia betul-betul banyak guna shoulder bahagian depan. Okay. 1, 2. Kadang-kadang bila saya kira ni, kan sini 3 kan, tiba sini terus 4. Padahal ni sepatutnya 3 juga. Tu biasanya jadi reps tak cukup tu. 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 12.
Kalau korang nak start workout kan, tak kisahlah kat rumah ke kat gym ke, tapi korang tak tahu nak start daripada mana, korang blur ataupun korang nak terus buat something yang korang macam confirm sure benda ni akan memberikan korang result yang terbaik, korang boleh join saya punya training program. Cuma RM250 saja, lengkap tentang cara workout, cara pemakanan, cara susun jadual latihan. So kalau korang berminat, korang boleh pergi dekat saya punya YouTube page. Dekat situ korang boleh nampak ada satu link tree, korang tekan je kat situ. Okay, next exercise kita buat side lateral raise. Tiga. Okay dah. Untuk shoulder bahagian belakang, reverse fly, saya akan pakai dumbbell, tunduk ke depan macam ni and then tolak ke belakang lah. So 2 more sets. So that's all. Okay, so itu saja untuk video hari ni. Thanks for watching guys. Jangan lupa like, drop a comment and subscribe kalau belum lagi.